Hai, nama aku Baki Udin. Umur aku 35 tahun. Berasal dari Lombong Tinggal Penah. Aku seorang yang introvert. Kalau aku senyap tu bermakna aku berak orang luar. Aku bekerja di aku kerja tembok banyak. Jadi aku mulakan hidup baru. Hai, ini kawan aku. Nama dia Samsul. Dia ni kawan baik aku kat kampung. Orang panggil dia, orang gelarkan dia Keding. Tapi tahik dia berketul-ketul. Semenjak daripada hari tu, aku jarang dah jumpa dia. Sebab dia tak duduk di kampung dah. Tengoklah muka aku. Oi, Baki Udin, Samsul. Mana mula ni? Lama duk tengok kampung. Ada je sini. Ada? Dah mu kerja dia dah ni? Aku baru sudah interview kerja. Weh, ya dok mu. Oh, patutlah aku tengok macam muka benda 9 to 5 mu dah apa kita nak lepak sini? Lepak kedai. Mari. Dah. Kedai yang nak pergi. Kedai tu dapat rumah depan tu. Apa di sana? Boleh. Pandai ni apa? Ada. Hari tu aku tengok pegang candle tu. Boleh. Oi. Order lu. Jana lu. Ada. Orang. Ada orang. Apa? Orang masa hari Jumaat gini patut buka kedai. Ya. Apa? Ngada dua. Ngada. Abang. Kena roti canai telur 2, roti sarang 3. Ya marah order ni tu. Dia kena mari ambil sini. Ya. Warna gitu. Lepas tu nak pergi order kan? Depan. Di depan. Depan ke belakang? Belakang. Ya siap kedai gini ada orang ambil order. Tu lah pasal. Aduh. Cih. Sabar. Aku rasa kita kena tunggu dulu 15 minit. Kalau orang tu tak mari tu, terlambang habis dalam kedai. Sebab aku tahu kalau set kita dah dapat makanan, set kita jadi tekang mata merah itu. Minta maaf abang. Tak apa. Saya ada kerja sikit kat belakang tu. Tak apa. Jadi tu lah. Jarang orang mari masa saya tutup kedai, tapi tak apalah. Abang nak makan apa? Saya nak makan roti canai kosong 3, roti sarang se. Sarang? Sarang burung. Sarang. Ni? Bagi saya roti separuh masuk. Separuh tu masuk. Separuh lagi tak masuk. Kira sebelah tu tepung lembek tepung hot dok siap masuk. Hot roti tu siap dah masuk garing. Nak gitu. Kuah kari, kuah dah, lepas tu kuah bilis ni betul. Tapi lambat sikit lah ni. Dalam 30 minit. Sebab saya punya neighbor, dia apa panggil? Dia tengah berok. Jadi lewat sikit lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Tu je lah. Air ambil. Air tak ambil? Boleh. Tak payah minum air Semua ada duit Lekak lah. Kau ada duit Ada duit? Dah order tu banyak ni. Roti canai kosong 3. Tu je boleh raya. Air ambil? Air ambil. Air baik. Air baik boleh. Terima kasih lah. Ni saya ambil mula pen saya. Boleh. Tunggu lah 30 minit. Baik. Minta maaf banyak lah. Dah. Gua ni mula ni. Memang duduk kampung ni je lah. Lila. Duk lastik burung gitu. Lastik burung. Aku. Aduh. Duk. Benda?
muka baru interview kerja dia. Bagi help. Beres tapi dia kabur kaku. Ujung-ujung tu tak berapa sedap kot bunyi. Sebab apa? Dia kata saya akan kos kemudian hari. Oh, kemudian hari. Ni aku tunggu jugalah. Kat tulang juga dah. Oh, lama mu tunggu. Siang mu. Walaupun aku kabar baru interview dia. Aku tunggu 2 bulan. Dah apa. Wan ni aku tiba-tiba sakit perut ni. Padang tu lah. Mu ni lawan gesek. Bunga. Kau Bunga lawa. iya. Aduh, dah mana? Nak gesek kan? Bunga lawa awak sakit. Oh. Dapat memanglah tapi memang ya keduk nampak tapi sakit munggu kan. Oh, nampak cakap. Aku. Bunga lawa puang dengan lelaki sama Kau tahu kau. Dia pergi atas dah. Lepas kau hitam dah lepas. Oh. Kek buruk pun. Bawa pen boleh nak korek tahi. Tak. Boleh lah. Boleh. Tolok dia masuk dalam. Boleh eh. Jangan dalam lah.